Assalamualaikum. Hari ni kita on job mungkin dalam 2 jam. Sekarang ni pukul 8. Baru awal pukul 8, mungkin buat sampai pukul 10 sahaja. So ya, kita on dulu. Tengok mana yang dapat. Harapnya jauh-jauh sikit. Dapat first job RM32. Yang ni menghala ke mana Sepang, Dengkil, jauh kan. Tapi tak apalah, kita jalan je. Oh, pick up je bukan main jauh lagi, 5km mat. Tapi sebabkan ni first job, mungkin dalam 45 minit lah settle job ni 30. Boleh lah jalan-jalan. Kita kasih ke settle job yang first. Nanti saya tunjuk semula. Jadi settle job yang pertama dan yang kedua kebetulan dapat sekarang di IOI City Mall. So kita cari tempat nak menunggu sekejap. Biasanya geng-geng Grab akan lepak kat tepi ni lah, kat ujung sana. Hari tu saya tengok macam tak lepas, tak boleh nak lepak sana. Tiba-tiba ni ramai dah, kita lepak je lah sekejap. Tadi buat 2 job dapatlah RM38.90. Boleh lah, RM38.90. Baru sekarang ni baru pukul 9.30. Tadi start pukul 8. Okay lah, not bad. Dan sekarang tengah MD balik ke Kelang semula. Sebab saya nak balik mungkin dalam pukul 11, 10 lebih macam tu lah. Tak nak lama sangat, nanti besok nak keluar pagi ada kerja, jadi ngantuk. Jadi sekarang saya tengah MD ke McDonald Giant Jalan Kebun. Sebab yang tu paling dekat dengan rumah saya. Dan kebiasaannya dapatlah, kebiasaannya lah kalau ada. Tapi sekarang ni 9.30. Mall IOI ni tutup pukul 10. Kita tunggulah mungkin 9.45 macam tu, kita gerak balik kalau tak ada job. Sebab kalau tunggu lama-lama nanti sampai pukul 10 nanti makin lewat. Dan kalau tak ada job, lagi lapisan. So marilah kita menunggu. Okay, sekarang kebetulan saya dapat job menghala ke Puchong. Jadi mahala balik lah tu. So yeah, let's go. Kita ambil pick up. Harga sedap kat ni. Jangan lewat-lewat kang terlepas, menyesal. So yeah, let's go. Sekarang pun dah pukul 10.36. Kita pulang ke rumah. Okey lah untuk saya yang baru buat pukul 8 tadi sampai 10.30. Berapa jam 2 jam setengah macam tu. Dapat RM67. So yeah, balik dan kita buat esok hari Jumaat. Let's go.